Hai, Assalamualaikum. Dalam video kali ni saya nak share macam mana cara kita nak jahit piping leher. Bahagian piping tu kita akan guna kain yang sama dengan baju yang kita nak jahit. Jom saya tunjuk. Okey, untuk bahagian piping, kain ni kita perlu ambil kain serong. Mesti kena ambil kain serong. Okey, macam mana kita nak tahu kain serong? Pastikan kain serong ni kan bila kita tarik dia seperti memeri. Dia memerilah bergetah macam tu. Kain serong kita kena ambil pada bahagian, kalau yang kat sini kain menegak kan, kat sini melintang. Kain serong tu dia ni kan ira menegak, yang ni ira melintang tau. Kita lipatkan dia macam tu. Dia serong. Kita ambil bahagian serong. Okay. So, bila kita dah ambil kain serong, kita potongkan dia, lebar dia 1 inci. Okay, lebar dia adalah 1 inci. Jadi, kita potong lebar 1 inci. Okay, pastikan 1 inci. Okay, kain yang kita ambil ni, pastikan kain yang kita dah siap potong semua bahagian tau. Maksud saya kain ini adalah kain baki. Baki kain yang kita dah siap potong bahagian badan, bahagian kain So kain baki ni barulah kita buat untuk piping leher. Okey, contoh bahagian piping leher bila kita ambil dekat bahagian ni tidak mencukupi. Boleh cantum, tak ada masalah. Tapi kalau cukup dah okey. Alright, kejap lagi saya tunjuk cara macam mana nak jahit. Jom. Sekarang saya nak tunjuk cara macam mana kita nak jahit piping pada bahagian leher. Okey, ini adalah bahagian leher yang telah kita potong. Cara saya, bahagian leher ni kita dah potong, tetapi belahan ni jangan dipotong dahulu. Okey, nampak tak saya ada tanda kat sini? Ukuran jarak dia 4,5 inci. Okey, kita tandakan saja, tak perlu potong dahulu. Sebab kita nak jahit dulu. Lepas dah siap nanti baru kita potong. So kalau anda nak tahu, anda boleh tonton video ni sampai habis. Okey, ini adalah bahagian piping yang kita dah potong tadi. Ukuran dia lebar dia 1 inci. Okey, kemudian kita punya piping ni kita lipat 2 macam ni. Lipat 2 macam ni, nampak tak? Kemudian kita akan jahit, lipat 2. Kita akan mula jahit daripada bahagian yang kita tanda tadi. Jom kita jahit. Okey, nampak yang kita lipat ni, kita jahit. Lebihkan sedikit. Okey, kat sini kat tempat yang saya tandakan ukuran dia 4,5 inci. Jadi, bahagian piping ni kita lebihkan sedikit, anggaran dalam 1 inci macam tu. Kita letak dan kita jahit. Bahagian yang kita tanda tadi tu. Jarak dia daripada garisan, kita ada buat garisan tau dekat sini. Masa kita potong leher tadi, kita ada buat garisan dekat sini. Ataupun line yang kita iron. Jarak dia daripada line ni ke bahagian yang kita nak jahit tu adalah 1 hun. 1 hun. Kalau kita nak dapatkan jahitan leher piping kita yang cantik. Okay, jarak dia 1 hun. Kemudian, masa kita jahit, daripada 1 hun tu, kita akan jahit menjadikan lebar dia semakin lama semakin lebar. Jarak dia adalah 1 tapak mesin. Macam mana cara nak buat? Anda boleh tonton video ni. Okey, dekat sini tadi 1 hun. Matikan jahitan dahulu. Okey, nampak? Matikan jahitan. Kemudian kita jahit. Okey, lebarkan dia. Gunakan 1 tapak mesin. Kat sini 1 tapak mesin. Ikut saja line yang kita dah buat tadi. Tetap 1 tapak mesin Okey, kemudian jarak daripada sini ke sini adalah 1 tapak mesin juga. 1 tapak mesin tu sebenarnya bersamaan dengan suku inci. 1 tapak mesin juga. Nampak tak? Kemudian bila dah sampai sini, letak jarum, ambil snipper kan. Kita snapkan bahagian piping sahaja. Macam ni cara dia. Nampak tak? Snap bahagian piping sahaja. Kemudian kita jahit. Jahit keliling.
tetap dengan satu tapak mesin, konsisten. Okey, so bila dah sampai dekat bahagian belahan tu, okey, kita letakkan jarum, pastikan jarak tu suku inci dan kita snapkan bahagian piping sahaja. Nampak tak? Macam ni, snap. Dan kita jahit. Okey, so bila dah sampai dekat bahagian ni, bahagian belahan, bahagian yang belahan kita ni nanti yang kita akan potong, pastikan bila dah sampai dekat bahagian yang kita mula jahit tadi tu, kita jadikan kita punya jarak tu 1 hun. Okay, kita serongkan dia, jadikan jarak dia 1 hun. Macam tu. Okay, mesti sama tau, mesti balance dengan jahitan awal tadi. Dia kena sama, tak boleh terlebih, tak boleh terkurang. Kalau tak nanti bahagian bawah ni tak cantik. Okey, kalau nak cantik mesti kena sama. Bila dah sama, matikan jahitan. Okey, dah pun siap. Kita boleh potongkan bahagian bawah ni. Yang lebihan tadi tu kita bagi dia sama lebar macam ni. Okey. Okey, jadi inilah hasilnya yang kita dah jahit keliling bahagian leher kita. Barulah kita buat belahan dia. Jom kita potong. Potong dekat bahagian tengah dia ni yang kita dah jahit. Potong dekat bahagian bawah ni kena hati-hati. Pastikan masa kita potong tu dia betul-betul selari. Selari, jangan terlebih, jangan terkurang. Betul-betul dekat jahitan tu. Snapkan dia. Begitu. Dia mesti sama macam tu. Nampak Jangan terlebih, jangan terkurang. Kat sini kena hati-hati. Lepas kita dah siap potong belahan ni, kita akan jahit. Nak tahu cara jahit yang kemas? Okay, bila kita dah siap buat belahan dekat sini, kita dah boleh jahit. Jom saya tunjuk cara jahit. Sebelum kita nak jahit tu kan, kita nak bagi dia kemas. Kita nak bagi kita punya bahagian leher ni kemas, kita perlu potongkan dia dahulu. Basi dia ni kita kecilkan. Kita kecilkan basi dia. Okey, kita kecilkan basi. Dekat bahagian yang bersegi ni kita potong serong macam ni. Nampak tak? Okey, kita potong serong dan kita potongkan bahagian keseluruhan bahagian ni, kita kecilkan basi dia. Kecilkan basi dia. Okey, jadi kita dah kecilkan basi, kita dah boleh jahit dah. Cara nak jahit, pastikan kita mula jahit daripada tengah tengkuk belakang ni. Okey, jom kita jahit. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu kepada anda yang belum lagi subscribe YouTube channel Tizaza, anda boleh subscribe dan anda boleh tinggalkan komen di bawah. Terima kasih. Okey, nampak tak cara kita nak jahit piping? Dia akan, masa kita jahit, kita keluarkan sedikit tau bahagian piping ni dalam 1 hun. Jangan lebih daripada 1 hun yang kita jahit. Jarak dia mesti sama. Kita jahit. Bila tiba dekat bahagian yang berbentuk ni, bersegi, okey, bahagian bersegi ni, pastikan kita jahit dengan kemas. Ada satu cara, ada satu tips yang saya nak share dekat sini
Untuk dapatkan bahagian yang bersegi ni supaya dia cantik, kita boleh gunakan, ini dia, jarum dan juga benang yang dah diisi benang. Okey, cara dia kita cubitkan sedikit. Tengok, perhatikan betul-betul Kita cubitkan, kita bentukkan bahagian yang bersegi ni. Okey, begini. Kemudian kita cubit sedikit bahagian piping, bahagian kain piping. Jarak dia mesti sama dengan bahagian yang kita nak jahit tu dalam satu hun. Cubit sedikit macam ni. Cubit sedikit. Nampak tak? Dekat bahagian piping. Okey. Dan kita masukkan benang macam ni. Tarikkan benang. Nampak tak? Tarikkan benang. Dan kita bentukkan dia sedikit. Jahitkan. Dan letakkan jarum. Masa kita nak pusingkan bahagian berbentuk ni, letakkan jarum. Kemudian bahagian belahan ni kita masukkan kita punya kain piping ke dalam macam ni. Okey. Dan kita kemaskan dia. Kemaskan, dan yang ni kita tarik. Benang ni tadi kita tarik ke atas pula masa kita nak jahit. Tarik ke atas dan kita jahitkan. Okey, kemudian kita kemaskan. Nampak tak bahagian bawah tu kita kemaskan dia. Pastikan keluarkan sedikit kain piping bahagian dalam dan jahit. Letakkan jarum bawah daripada belahan tu. Seperti ini. Boleh nampak Kemudian kita pusingkan kain kita ni. Kita kemaskan sebelah lagi. Kemaskan, letakkan jarum tau. Pastikan jarum ni letak ke bawah. Okey. Kemudian bahagian ini yang tadi ni yang kita dah siap ni, kita bukakan. Buka. Kemudian kita buat sebelah lagi. Teknik yang sama. Okey, kita bentukkan dia dulu. Sebab tu kita kena potong serong tau bahagian ni. Potong serong. Supaya senang kita bentukkan dia. Okey, nampakkan bentuk dia. Cubitkan sedikit pada kain piping. Macam tu. Pada kain piping. Okey, jom kita jahit. Pastikan dia punya bahagian belahan ni jarak dia sama. Kita tak nak sebelah tinggi, sebelah rendah. Jadi masa kita jahit ni lah yang menentukan kekemasan jahitan kita. Pastikan dia punya jarak tu sama. Okey, yang ni kita masukkan ke dalam. Sebelum tu, bahagian bawah ni kita jahit dua hun tau. Jangan jahit lebar-lebar, tak cantik nanti. Okey, yang ni kita tarik, letakkan. Dekat sinilah yang menentukan. Pastikan dia sama tau. Pastikan dekat sini sama. Bawah ni kita keluarkan sedikit piping dia. Pastikan jarak dia sama. Saat nak nanti bila dah siap sebelah tinggi, sebelah rendah. Okey, kita jahitkan 2 mata. 1, 2. Okey. Dan kita pusingkan kain. Jahit ke atas. Mudah sahaja. Okay, jom kita jahit. Okay. Bila dah sampai dekat tempat yang kita mula tadi tu, matikan jahitan. Jadi inilah hasilnya. Sekejap saya tunjuk. Okay, yang ni boleh buka lah. Jadi inilah hasil
jahitan bahagian leher kita. Pastikan yang penting, sangat-sangat penting adalah bahagian ni. Ini dia. Pastikan jarak dia sama. Okey, dan juga kemas. Nampak tak? Pastikan dia kemas. Kemudian bahagian belakang juga mesti kemas. Ni dia bahagian belakang dia, kemas. Dan jangan lupa yang bawah ni, yang lebih ni, kita kena jahit lah. Cara jahit dia, kita temukan dia macam ni. Temukan